Okey geng, kat depan saya ni ada lock untuk motosikal brand daripada Bider Okey, first kali kita ada disc lock. Ni disc lock yang Lauder series lah. Dia ada dua mode. Korang nak lock dengan alarm ataupun korang nak mode tanpa alarm. Kalau korang lock dengan alarm, korang kena dengar beep satu kali lah. Macam ni, beep dua kali tanpa alarm. Okey, sekali ada alarm terus lock. Nanti dia bagi tahu bila dah lock. Katalah ada orang kacau motor, ada orang tendang ke, nak kopak ke. Okey, ada bunyi lah. Bunyi dia memang kuat guys Kuat gila bunyi dia guys. Bunyi dia 130 dB tau. 130 dB ni untuk orang yang rumah apartmen, rumah kondo, memang korang boleh dengar lah sampai atas. Okey, selain tu kita ada lagi satu model. Ni model yang untuk dekat throttle lah. So korang boleh lock korang punya throttle dengan clutch. Sama juga, tergerak kat sini dia ada sensor. Nampak? Okey. Kita bagi katalah ada orang nak kacau kan. Kuat guys lah. Kita ada satu lagi aksesori. Ini cable reminder. Okey, cable reminder ni geng, dia ada dua fungsi lah. First, korang ikat dekat disc lock, dan yang ni korang boleh letak dekat korang punya throttle lah, korang tarik. Function dia untuk kita tak lupa lah. Okey, kedua, satu lagi function, korang boleh ikat juga helmet full face korang guna yang tadi, lock yang throttle tadi, korang ikat dekat throttle tu, tutup, dan kat sini sebelum tu korang kena ikat dululah helmet. Dapatkan di Motogear atau boleh beli online.